Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. tahu nak qauluhu ammal babu situ. Kita tengok matan syarah dulu. Qala Syekhu muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم libaqiyatil ma'i. Kita tengok semalam, sambung semalam hasiah tu. Qauluhu ismun li jinsin minal ahkam. Ini takrif tahara apa kitab dari sudut istilah. Dari sudut istilah kitab ni apa dia? Ismun li jinsin minal ahkam, nama bagi satu jenis daripada segala hukum, daripada beberapa hukum. Huwa aula min qawli ba'dihim ismun li jumlatin minal ahkami. Kalau kita baca banyak kitab, kita akan jumpa maknanya bila kita buka kitab fiqh, kitab fiqh
kita akan jumpalah perkataan Kitabu Ahkamit Taharati ni. Dari sudut pentakrifan perkataan Alkitab tu ada, dari sudut istilah ada di kalangan sebahagian daripada ulama, mereka mentakrifkan sebagai Alkitabu istilahan ismun li jumlatin minal ahkami. Macam kitab Iqna', macam kitab syarah bagi Minhajut Talibin, antaranya. Tu maksud dia huwa aula, huwa qauluhu ismun li jinsin minal ahkami ni. Aula, terlebih elok min qauli ba'dihim, aula min qauli ba'dihim, daripada perkataan sebahagian daripada mereka itu, yakni al-fuqaha. Apa dia qauli ba'dihim tu? Maqul qaul bagi qauli. Ismun li jumlatin minal ahkami, ganti pada kata ismun li jinsin minal ahkami, nama bagi satu jumlah, satu perhimpunan daripada segala hukum. Sebab apa aula? Lianna ta'birahu, kerana bahasanya ibarat ismun li jinsin minal ahkami ni, qaulu ismun li jinsin minal ahkami ni, lianna ta'birahu, kerana bahasa takbirnya, ibarat ta'rif bil jinsi ni, ta'biru ibarah, ibarat syarah pada ta'rif tu, dia ta'rif bil jinsi, dengan kata jinsi tu, yufidu syumulahu lima qalla au kasura, memberi faedah, syumulahu melengkapi, merangkuminya al-jinsi tu, lima qalla bagi barang yang sedikit, au kasura ataupun barang yang banyak. Makna tersebut jinsi ni, maknanya hukum hak sikit ke hak banyak ke masuk belaka. Tersebut jumlatin ni dia tak masuk hak sikit, dia masuk hak banyak. Ada jumlah ni dia kena banyak. Jumlatin, jumlah, mana 3 ke atas. Kalau kata jinsin ni, kalau 1 pun masuk dah, kalau 2 pun masuk dah. Kalau 2 hukum, 1 hukum, 2 hukum pun masuk dah. Masuk dalam ta'rif dia panggil. Bi khilafit ta'biri bil jumlati, bersalahan dengan takbir, dengan ibarat, dengan jumlah, ismun li jumlatin. Maknanya kalau ibarat dengan ismun li jumlatin, maknanya dia tak merangkumi kepada ma qalla, dia hanya merangkumi kepada ma kasura, sesuatu perkara yang banyak, maknanya hukum-hukum yang banyak. Wala budda min takdiri mudhafin, dan tidak daripada takdirkan mudhaf fihima padanya, pada dua ibarat tu, ismun li jinsin ataupun ismun li jumlatin. Tak dapat tidak, kena takdir mudhaf. Ismun li jinsin, takdirnya ai ismun li dal li jinsin, li jinsin ai li dal li jinsin. Mana jinsin tu jadi mudhafun ilaih pada mudhaf yang mazhuf, yang ditakdirkan dalin minal ahkami, au dalin dal li jumlatin minal ahkam, macamlah. Dia jaga tu. Bawah ni dia berat sikit. Tak apalah. Qauluhu ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta zalikal jinsi ila akhir. Muqabilun li mahzufin. Dia satu amal babu ni, dia muqabil bagi suatu yang mahzuf. Faka'annahu, maka seolah-olahnya syarah ni qala, berkata, ya haza ma'nal kitabi.
ini makna kitab. Ada sebut ismun li jinsin minal ahkami. Wa ammal babu, adapun bab ila akhir, maknanya ammal babu fasmun li nau'in mimma dakhala ila akhir. Ada. Wa kana al-aula lisyarih, dan adalah yang aulanya bagi syarih ayatakallama, bahawa bercakap ia alal fasli, alal fasli badalal babi, ganti pada tempat bab tu. Maknanya syarih apa yang aulanya dia kena kata macam ni. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami, ammal fasli, ammal faslu, ada gitu ila akhir. Li'annahu al-waqi', kerana bahasanya inilah yang berlaku je. Yakni fi hadzal kitab, dalam kitab ni. Dalam kitab ni dia tak ada bab, dia ada faslun. Nah gitu. Lakin azhar syarih annal baba huwa allazi yalil kitab. Tetapi azhar apa? Uzur. Betul. Lakin azharul syarih annal baba, menguzur oleh syarih annal baba, bahasanya bab ni huwa allazi, ialah perkara yang yalil kitab yang mengiringi kitab. Dia kedudukan dia kitab, bab, fasal, nau', dia macam tu, masalah dan seterusnya. Mana dia tak langkah lah, mana walaupun dalam kitab ni tak sebut bab, tapi dia datangkan juga di sini. Falamma takallama ala kitab takallama ala ma yalihi, maka tatkala mana berkata-kata musannif, bercakap musannif di atas kitab, yang mentarikhkan kitab, takallama bercakap ala ma yalihi, di atas perkara yang mengiringi akan perkataan kitab tu. Huwa iaitu ma yalil kitab tu, al-babu ialah bab. Walhasilu, kesimpulan dia, anna indahum, ni penting kan ni, anna indahum, bahasanya di sisi mereka itu fuqaha, lafzu kitab indahum lafzu kitabin wa babin wa faslin wa furu'in wa mas'alatin wa tanbihin wa khatimatin. Macam mana? Tak. Walhasilu anna indahum lafzun. Kesimpulannya bahasanya di sisi mereka itu fuqaha ada lafaz. Ada lafzun, ada lafaz. Lafzun macam mana ni? Bahasanya anna indahum, macam ni, lafzah tu, lafzah kitabin, jadi mubtada muakhar bagi anna. Indahum tu kalau mazukh, indahum tu zarah, jadi khabar anna. Walhasilu, dan hasilnya, kesimpulannya, anna indahum, bahasanya di sisi mereka itu, mana ada di sisi, terdapat di sisi fuqaha ni, lafzah kitabin, dia adalah lafaz kitab, wa babin, lafaz bab, wa faslin, dan lafaz fasal, wa furu'in, dan lafaz furu', wa mas'alatin, lafaz mas'alah, wa tanbihin, lafaz tanbih, wa khatimatin, lafaz khatimah, wa tatimmatin, dan lafaz tatimmah. Faham tu? Macam kita duk kaji kitab Jawi tu, tapi kitab Jawi kuranglah sikit. Ada kadang-kadang terjumpa faslun,
Ini satu fasal pada menerangkan wuduk. Tak lagi tak jauh kita jumpa tu. Kalau kata kita jumpa nau'un. Tak. Kalau kata kita juga mas'alatun. Kalau kita ngaji kitab Bughiyah tu tulak banyak mas'alatun. Tak. Mas'alatun. Benda hurai. Bagian-bagian. Tak. Tu dia panggil lafaz yang terdapat di sisi ulama, yang ada di sisi ulama fiqh. Lafaz ni amat sinonim lah bagi ulama fiqh ni. Maka kita pun macam tu lah. Maka lafaz-lafaz ni kita kena ambil tahu lah, ambil peduli. Kitab, apa dia kitab? Bab, apa dia bab? Fasal, apa dia fasal? Faslun tu. Ada furu', apa dia furu'? Mas'alatun, apa dia masalah? Khatimah, tatimah. Khatimah, tatimah ni hak penyudah kitab tu, hak akhir kitab tu jumpa khatimatun, tatimmatun. Tu nampak tu. Fasyarihu takallama 'alal kitabi lughatan wa silahan. Maka syarah syarah ni Ibnu Qasim takallama 'alal kitabi, bercakap di atas kitab. Mana dia bahas tentang kitab ni, lughatan wa istilahan, pada lughah dan pada istilah, wa 'alal babi, istilahan dan bab. Ni amal babu fasmun linau itu bab. Istilahan, istilah, wa tarakal kalam 'alal baqiyah, dan meninggalkan bercakap, mana dia tak buat tarikh, dia tak mentarifkan 'alal baqiyah, dia kata yang tinggal lagi pada faslun, far'un, mas'alatun. Dalam kitab ni syarah Ibnu Qasim ni dia hanya menyebut tentang takrif ni berkaitan dengan kitab, dengan bab saja. Lafaz kitab dan lafaz bab saja yang dia sebut takrif, yang dia bercakap berkaitan dengan takrif. Adapun faslun, furu'un dia tak sebut. Itu makna tarakal kalam wa tarakal kalama 'alal baqiyati, dan meninggal ia syarah al-kalama akan perkataan mana takrif lah. 'Alal baqiyati, di atas yang tinggal lagi apa dia? Far'u, faslun, fa'al, mas'alatun tu. Sebab apa? Ittikalan. Ittikalan kerana bergantung harap ataupun berpaut 'alal mutawwalati, di atas kitab yang panjang-panjang. Tu pergi cari kitab panjang-panjang lah. Mana gitu. Dia tak sebut lah kitab ni. Mana kitab ni? Kitab pendek ni. Kitab pendek. Orang Arab dia kata kitab mutawalat, kita kata kitab besar. Ngaji kitab besar ni. Ada kitab besar. Itu istilah hak kita sebut. Ada pun Arab ada pun dalam istilah fuqaha ni, kalau kitab besar tu dia sebut kitab mutawalat. Kitab yang panjang. Mutawalat ni mana panjang? Tul. Panjang apa? Panjang perbahasan dia. Perbahasan dia panjang. Macam itu. Kita sebut besar sebab kitab tu tebal. Kita sebut kitab besar. Tak? Mana kitab besar lah si kita ni. Mana hak ni kitab apa? Hak ni kitab Bajuri ni kitab kecil. Kitab apa? Ibnu Qasim ni. Ada kitab kecil ya. Tapi bagi kita besar dah ni. Besar dah lah ni. Tak. Okay, wa makna al-bab lughatan, dan makna bab ni kalau boleh ambil tulis buat nota di bawah di luar pada kitab ni, buat nota. Baik, maknanya dalam dalam syarah ni, dalam kitab syarah ni, Ibnu Qasim dia hanya mentarif perkataan kitab pada bahasa dan pada istilah. Adapun bab dia mentarifkan di sudut istilah saja. Di sudut lughah dia tak ketengahkan takrif tersebut. Maka di dalam ni hasyah muhasyi dia mari takrif bab pada lughah. Wa makna al-bab wal makna al-babi lughatan furjatun. Bab ni udah satu lubang. Satu lubang fi satirin, pada yang menutup, pada sesuatu yang menutup. Ya tawassalu minha, yang boleh sampai minha, daripadanya, daripada furjah tadi ni, min dakhilin, mana yang boleh masuk daripada dakhil, daripada luar, ila kharij, min dakhilin
daripada dakhil masuk ilal kharij kepada keluar. Faham tak? Atau ke pintu. Apa dia? Kita boleh menyampaikan keluar masuk. Boleh masuk, boleh keluar. Boleh masuk, boleh ke keluar. Tu begitu masuk keluar ada kod pintu. Kod tingkat orang tak boleh masuk keluar. Wa aksuhu. Apa dia? Min kharijin ila dakhilin. Daripada kharij keluar kepada masuk. Kita panggil lubang yang duduk pada dinding, lubang yang pada ni satin kita buat dinding lah. Lubang yang pada dinding, lubang yang pada dinding yang boleh keluar masuk. Tu yang boleh keluar masuk. Adapun tingkat tak boleh keluar masuk tu. Mana boleh keluar masuk tingkat? Kena lompat lah tu. Atau kena lompat. Wa ma'nal fasli lughatan al-hajiz. Al-hajiz baina syai'aini. Al-hajiz baina syai'aini, penyekat daripada di antara dua benda. Tu faslun. Tapi tu bila kita ngaji sekolah kelas, faslul awal, faslul sani, kelas-kelas tu dia sekat dia buat satu bangunan panjang tu, dia sekat. Ada sekurang-kurangnya dua. Buat macam rumah semedi tu. Rumah semedi tak? Rumah semedi. Nak sekat tengah. Tu dia panggil faslun dari sudut lughah. Mana penyekat di antara dua penghalang. Penghalang boleh tak terjemah? Penghalang ataupun penyekat ataupun pembahagi. Di antara dua benda. Dua benda umumlah. Wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusatin mustamilatin ala furu'in wa masaila ghaliban. Bab dari sudut istilah ialah nama bagi beberapa lafaz yang khusus, yang menunjuk di atas beberapa makna yang khusus, yang melengkapi di atas beberapa furu'. Wa masail dan beberapa masalah ghaliban pada ghalibnya. Wal far'u lughatan man bana ala ghairi. Furu' ni apa dia? Furu' ni pada bahasa man bana, barang yang terbina ala ghairi, di atas yang lainnya. Tu furu'. Furu' ni sesuatu perkara yang terbina di atas yang lain. Itu dia panggil furu'. Ghairihi itu kena atas asal, usul. Faham? Kita terjemah furu' ni mana cabang lah, cabang. Usul dia batang tu, dahan. Dahan, bukan dahan apa, batang macam pokok. Kalau macam pokok tu, kita ambil satu contoh pokok apa dia, humbi dia tu, orang apa dia? Batang umbi tu apa? Perdu dia tu. Lepas tu dia pecah dahan. Dahan tu dia panggil furu'. Tu. Wa yuqabilu, dan muqabil dia al-aslu, ialah al-aslu. Asal ni apa dia? Asal ni apa dia? Membana alaihi ghairuh. Itu asal. Perkara satu benda yang terbina yang lain di atasnya. Dia tak istilah sini. Wasilahan furu' istilah ismun li alfazin makhsusatin mustamilatin ala masaila ghaliban. Itu dia panggil furu'. Furu' ni satu nama bagi beberapa lafaz yang khusus, yang melengkapi, mana ada di bawah dia ala masaili, di atas masalah-masalah pada ghalib. Wal mas'alatu lawatan as-su'alu. Masalah. Ni kita aja sebut masalah ni. Orang biar aku ada masalah ni. Apa dia masalah weh? Ada lughatan pada bahasa as-su'alu. Masalah ni soal. Apa dia soal? Pertanyaan.
Tu masalah ni mana soal, pertanyaan. Habis tu kita pergi bab orang, aku dah masalah lah. Apa dia masalah hang? Ni aku macam ni. Tu kita tanya orang tu. Kita aku nak buat macam mana ni? Tak. Aku nak buat macam mana ni? Ni aku dah masalah ni, nak buat macam mana ni? Tu tanya orang panggil soal, tanya. Wastilahan dan pada istilah matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi kama fi qaulina al-witru mandubun fasubutun nadbi lil witri matlubun khabariyun yuqamu alaihi al-burhanu fil ilmi. Tu. Ni nak kena masuk usul fiqh pula lah ni. Dan masalah pada istilah bila kita jumpa dalam kitab mas'alatun. Mas'alatun. Bagian. Tak. Apa masalah? Masalah di sudut istilah apa dia? Matlubun khabariyun. Iaitulah yang dituntut. Perkara yang dituntut yang dituntut khabari, yang bangsa khabari. Yang bangsa khabari. Dia khabari ni, hak ni tak apa nak jelas ni, ustaz tak apa nak jelas ni. Dia dalam perbahasan, kalau kita ngaji mantiq, dia ada kalam khabari dengan kalam insya'i. Kalam khabari dengan kalam insya'i. Satu lagi ilmu. Ilmu dia ada ilmu khabari dengan mana ilmu tasdiqi, dengan ilmu tasawur, dengan ilmu tasawur. Tapi duk bahasa ni khabari ni dengan mana tasdiqi. Baik. Matlubun khabari ni, khabariyun ni makna matlub ni makna jawapan lah. Sesuatu yang dituntut. Sesuatu yang kita nak. Tu. Mana kena atas jawapan. Masalatun tu bila ulama mari masalatun. Lagi dia buat contoh. Lagi tepi depan ada contoh. Yubarhanu alaihi fil ilmi, yang disabitkan dalil. Yang yubarhanu burhan ni makna dalil. Yang didalilkan alaihi di atasnya fil ilmi pada ilmu, kama fi qaulina, maknanya satu jawapan yang dijawab dalam sesuatu masalah yang disertakan dengan dalil, yang ada dalil pada mengetahui. Mana kita nak mengetahui sesuatu tu bersandarkan kepada dalil. Kama fi qaulina al-witru mandubun. Kama fi qaulina, kalau kita jumpa satu dalam kitab lah, mas'alatun al-witru mandubun. Ni itulah. Mas'alatun al-witru mandubun. Witir, sembahyang witir itu sunat. Tak. Itu ni masalah. Mana seolah-olah ada pertanyaan, sembahyang witir ni apa hukum ni? Tu. Ulama jawablah, al-witru mandubun. Al-witru mandubun. Tapi dalam kitab tu dia tahu marilah soalan tu, dia terus kepada jawapan lah. Masalatun, mana masalatun tu satu pertanyaan tu. Satu pertanyaan yang dijawab, yang dijawab di atas berdasarkan dengan dalil. Habis kat tu. Fasubutun nadbi, maka sabit sunat tadi ni, sunat lil witri bagi witir. Sabit sunat bagi witir tu dia panggil apa? Matlubun khabariyun. Dia panggil matlub khabari. Ni istilah dia. Yuqamu alaihi burhanu, yang didirikan di atasnya di atasnya al-burhanu akan burhan, akan dalil fil ilmi, pada mengetahui. Kita bahas sikit-sikit dia lah, lagi tak faham pula. Bukan sekat mereka tahu ustaz pun naik pening.
Tak pernah duk tadi ilmu mantik, ilmu sulfik ni. Wa tanbih lughatan al-iqazu. Tanbih pada lughah ialah al-iqazu. Peringatan. Wal istilah tanbih. Kita jumpa lagi kita ada. Mila duk jumpa tanbihun. Ini satu penjagaan. Apa dia? Iqaz, peringatan. Nak peringat, nak jaga kita supaya kita ingat. Wastilahan unwanul bahsi al-lahiqi alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaisu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan ay lafzu unwan lafzun ay lafzun anwana yu'anwinu anwana bihi wa abbara bi anil bahsi al-lahiq ila akhir. Tambih ni apa dia? Tambih ialah bantuan perbahasan, pertolongan perbahasan yang lahik, yang lahik mana yang lahik, yang berhubung, yang ada kaitan, allazi taqaddamat, yang terdahulu baginya, bagi al-bahsu tadi ni isyaratun, ada isyarat. Bihaisu yufhamu, dengan sekira difahamkan minal kalam sabiq, daripada kalam yang terdahulu. Tambih ni mana sebelum mana dalam satu perbahasan satu perbahasan bah tu ada. Lepas tu dia mari satu tambih kepada kita untuk nak bantu kita membahaskan perkataan yang diisyaratkan tentang perbahasan yang dulu secara ijmal. Ai lafzun, ini satu lafaz yang dibantu dengannya dan diibarat dengannya daripada perbahasan yang al-lahiq. Ini nak tafsir unwanun tadi ni. Unwanul bahsi apa dia? Lafzun anwana bihi, mana yang dijadikan satu lafaz yang dijadikan bantuan untuk kita memahami satu perkara yang lepas. Wal khatimatu lughatan akhirus syai'. Khatimah pada khatimah, kesudahan. Akhirus syai', akhir bagi sesuatu, mana penghujung bagi sesuatu. Wastilahan ismun li alfazin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusatin ju'ilat akhir kitabin. Iaitulah satu lafaz, nama bagi beberapa lafaz yang khusus, yang menunjuk di atas beberapa makna yang khusus, yang dijadikan, yang diletak pada akhir kitab. Nak sudah dah tu khatimah, penutup lah, kita panggil penutup. Au babin, akhir babin, atas pada kitabin. Wa makna tatimati ma tamma bihil kitab, barang yang sempurna dengannya oleh kitab. Awil babu, ataupun yang sempurna dengannya oleh bab. Wa huwa, dan ia tatimah ni qaribun min makna al-khatimah, hampir dengan makna khatimah, mana dekat-dekat dengan makna khatimah. Khatimah dengan tatimah lebih kurang dekat-dekat dah makna dia. Qawlu fasmun lina'in mimma dakhalat tatazal kajisi ay ismun jimlatin minal alfadhi syabihati bin na'unya. Sabarlah ni, peningat ni. Habis. Masuk tengok di atas balik syarah tu. Wa taharatu bi fathit ta'i, dan bermula taharah itu kitabut taharah. Taharah tu apa dia? Nak ta'rif taharah. Tak guna ayat sikit. Wa taharatu mubtada, bi fathit ta'i, baca dengan ta. Hal kat ba ni talung mazu hal bagi taharah.
Ini makru'an bi fathit ta'i. Hal keadaan taharah tu makru'an, makru'atan. Dibaca bi fathit ta'i dengan fathah ta. Dia dhabit bi fathit ta'i ni makna ada juga hak baca dengan dhammah tuharah. Tapi tang ni kena baca taharah, jangan baca tuharah. Lughatan pada istilah apa dia? An-nazafatu. Apa dia? Bersih, kebersihan. An-nazafah, bersih. Tu dari segi istilah, dari segi bahasa. Mana taharah ni mana? Kebersihan. Mana bersih lah, tu mana taharah. Qauluhu wa taharatu ila akhir. Lamma takallama 'ala al-mudhaf wa huwa al-kitabu. Lamma takallama, tatkala bercakap oleh syarih 'ala al-mudhaf, dia kata mudhaf, apa dia mudhaf? Wa huwa al-kitabu, hak kitab tu. Syar'a, masuk ia yatakallamu, berkata-kata, bercakap-cakap 'ala al-mudhaf ilaih. Dia kata mudhaf ilaih. Apa dia mudhaf ilaih? Wa huwa at-taharatu. Wa qala wa at-taharatu ila akhir. Qawluhu bi fathit ta'i sayati muqabiluhu fi qawlihi wa amma at-taharatu bi dhammit ta'i ila akhir. An-nazafatu, qawluhu an-nazafatu ay minal aqzari, daripada minal aqzari, pada perkara-perkara yang apa? Kotoran-kotoran. Qazarun aqzar, mana benda yang kotor, benda yang kotor. Ai minal aqzari, bersih daripada kekotoran, bersih daripada kekotoran. Walau tahiratan, walau kanal aqzaru tahiratan. Walau tahiratan ni dihazaf kana, dihazaf isim kana, jadi walau tahiratan. Ai walau kanal aqzaru tahiratan, walaupun benda yang kotor tu dia bersih. Tak. Mana benda aqzar yang bersih tu? Kal makhati wal busaqi, seperti hingus dan air liur. Wal busaq, air liur. Kotor tu tapi bersih. Tak. Kotor, ludah, ada ludah. Boleh tak ludah atas muka kita? Maka benda bersih, kotor. Kalau kita ludah balik, kita nak jilat tak? Tak jilat dah awak, kotor. Mungkin kotor hingus tu. Serai hingus tu keluar. Dah, betul nak isap balik tak? Dia bersih, bukan najis. Tapi orang tak isap lah, kotor. Hissiyatan kanat, bangsa hissi, jenis hissi ada ya aqzar tadi ni. Tak kira lah. Benda yang bersih daripada kekotoran tu, sama ada kekotoran tadi yang jenis hissi. Hissi ni mana hal jenis kita boleh pegang, boleh tengok. Boleh pegang, boleh tengok tu. Hissi dia panggil. Kal ajnasi, seperti najis-najis. Ada najis tik ayam ke, tik apa ke, tik kita ke. Ada panggil najis hak hissi. Au ma'nawiyatan, atau pada hissiyatan. Hissiyatan kanat au ma'nawiyatan. Ibarat dia asal macam tu. Hissiyatan kanat au ma'nawiyatan. Tapi dia mari contoh, dia sengganglah perkataan au tu dengan kanat tu. Sebab nak bagi contoh. Kal ajnas au ma'nawiyatan, ataupun dia panggil apa? Aqzar yang maknawiyah. Kita tak boleh tengok, tak boleh pegang. Maknawiyah dalaman. Jenis dalaman. Kal adnasi, seperti adnas, wahia al-uyub. Ia adnas ni kalau nak terjemuh makna kotoran juga, kotoran dalaman. Wahia, dan iaitu al-adnas ni al-uyub, keaiban minal hikdi, daripada dendam, wal hasadi, daripada dengki, wa ghairihima, dan lain daripada keduanya. Itu tadi bahasa bersih, kebersihan daripada kotoran yang hissi seperti najis, ataupun kotoran yang maknawi seperti hasad, dengki, dendam. Dia panggil nazafah jugalah. Itu dari segi bahasa.
Wa amma syar'an fa fiha tafasiru kasiratun. Dan adapun pada syarak, tengok dalam qauluhu wa amma syar'an, muqabilu liqaulihi lughatan, muqabil bagi katanya syarah lughatan, ai wa amma taharatu inda ahli syar'i. Ada mana gitu? Tapi dihazahlah at-taharatu tu diterus wa mari syar'an. Wa amma at-taharatu, dan adapun taharah inda ahli syar'i, di sisi ahli syarak. Siapa dia ahli syarak ni? Wahum al-fuqaha'u, mereka itu ialah fuqaha, faqihun fuqaha, jamak pada faqih, faqihun fuqaha, karimun kurama, bakhilun bukhala, alimun ulama. Itu dia panggil jamak tasghir yang sama wazan dia. Apa itu? Faqihun fuqaha, karimun kurama, bakhilun bukhala, alimun ulama. Wa kana al-aula, dan adalah yang utamanya ayaqula, bahawa berkata ia apa dia? Syarah. Seloknya syarah dia kena kata macam ni. Apa dia? Wa amma istilahan, kena kata gitu. Tapi syarah pergi sebut wa amma syar'an. Dia tak kata istilahan. Sebab apa? Aula ayaqula wa amma istilahan li'anna haza, kerana ini apa dia? Istilah adalah istilahun lahum, ialah istilah bagi mereka itu fuqaha. Mana perkataan istilah tu digunakan oleh fuqaha. Tu. Wa ujibah. Syarah apa dia, muhassih, dia buat persoalan, dia jawab pula. Dia i'tirad, dia tolong jawab. Tu mana orang yang luas ilmu. Mana ada tempat bila kita karang kitab ke apa ke, ada tempat orang boleh i'tirad. Bila orang i'tirad kita kena jawab mah. Ni muhassih dia i'tirad, dia jawab pula. Wa ujiba. Wa ujiba, dan dijawab anhu anis syarah, daripada pihak syarah tolong jawablah. Bi annahum, dengan bahasanya mereka itu fuqaha, qad yu'abbaruna, terkadang mengibarat oleh mereka itu anittifaqil fuqaha, daripada sepakat ulama fiqh, biqaulihim syar'an. Dia berguna perkataan syar'an, dia pun tak guna perkataan istilahan. Liannahum, sebab apa guna perkataan syar'an? Bila sebut kata syar'an tu makna rujuk pada ulama fiqh tu. Rujuk pada ulama fiqh. Liannahum, kerana bahasa mereka itu fuqaha hamalatus syar'i, penanggung agama. Penanggung agama, bukan penunggang. Penunggang agama lain. Penanggung agama. Apa dia? Agama apa ni duk tanggung berat oh. Dia tanggung agama ni. Ulama fiqh ni duk tanggung agama. Tak kesian kan dia? Kesian tak? Hati. Kita buat lebih kurang lah kat ulama, kat tok guru tu, hormat pun tak ada. Ada celah lagi dah. Sedangkan ulama ni mereka menanggung agama. Ada dia pun menanggung agama, menghuraikan agama. Sehari semalam duk kerja tengok kitab. Belak kitab pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, mutalaah kitab lagi, mengajak lagi, cari masalah lagi. Untuk apa tu? Bukan untuk diri mereka, untuk nak habaq kepada masyarakat, untuk nak habaq kepada orang awam, nak cerita hukum ke orang awam. Tak. Kalau tak ada ulama, manusia jahil belaka. Laulal ulama la jahilan nas. Sekiranya tak ada ulama, manusia jahil belaka, jadi binatang habis. Tak. Tu ada ulama depa ni duk tolong hurai agama kat kita, duk tolong terang agama kat kita. Tak, bukan minta upah pun, tak minta upah. Kalau minta upah tu penunggang agama. Bukan penanggung agama, penunggang agama. Habis tu guru pondok dia tak ambil yuran. Kan kena yuran mengaji pondok.
Sebab apa? Sebab dia menanggung agama. Hak jenis ambil yuran ni tu penunggang agama lah tu. Hang tak bayar aku tak pergi ngaji. Siapa tak bayar tak boleh ngaji. Nampak? Tu kalau kita kata ni berbarah temin tu. Tak bayar tak boleh ngaji. Tak apalah. Kita tak maulah nak kata tak boleh. Maknanya boleh sebab dalam perbahasan ulama fiqh pun kita nak ambil upah di atas agama boleh tak? Boleh. Diharuskan. Kita mengajar Quran kita nak ambil upah boleh? Boleh ambil. Tak sekadar kita ambil upah ya, bukan kita nak mencari kekayaan di atas agama. Bila kita nak cari kekayaan di atas agama, tu penunggang sungguhlah tu. Tak. Habis tu lah ni banyak orang nak buka pusat-pusat pengajian, mudah cari duit. Tak. Tu. Sampai artis pun nak buka mak tahfidz. Artis. Ada orang yang tak hafal Quran pun buka mak tahfidz sebab senang. Tapi pondok jangan nak main. Kalau orang tu tak mengaji pondok, dia tak mana dia tak jadi tok guru, tak boleh buka pondok. Tak. Kelas tahfidz Quran boleh buka, pengurusannya upahlah guru tahfidz mana-mana mengajar. Tapi tak semualah, maknanya seeloknya orang yang hafiz Quran dia bukalah tahfidz Quran. Maka baguslah macam tu. Dan begitu juga nasihat tok guru kita dulu ni. Dia kata nisbah kita lah, nisbah orang Melayu ni, nisbah orang Melayu. Orang Melayu ni otak tak tahan lama. Otak cepat basi kata ni. Mana bila kita hafal Quran, bila hafal Quran tak boleh lupa. Kalau lupa berdosa. Tak. Maknanya bila kita hantar anak kita ngaji tahfidz Quran, kita kena cari jalan untuk bagi dia boleh buka mak tahfidz. Supaya nak refreshkan balik hafalan-hafalan dia. Kalau kita biar dia pergi buat kerja lain, habis 30 juz yang dia hafal itu habis, lupa habis. Banyak kawan-kawan yang kawan-kawan tanya dia jumpa, daripada mak tahfidz, lepas tu pergi pondok. Pergi pondok duduk bersaduk tani tu lah. Mak tahfidz kita dengar gerun ni, mak dia hafal 30 juz ni. Bila setahun 2 tahun tanya, ingat lagi Quran? Tak ingat dah. Apa habis? Sebab hafal Quran ni orang Melayu otak tak simpan, tak boleh, tak macam orang Arab. Otak kita tak macam orang Arab dia hafal tak lupa dah. Kita hafal kalau tak ulang balik pakai lupa dah. Nak ulang balik kena ambil masa 3-4 jam 5 jam sehari. Lepas tu nak buat kerja macam mana? Tu dia pergi buat kerja lain kan hilang lah. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Tok guru cerita. Kalau orang perempuan kita nak hafal, nak hantar mak tahfidz, kena cari laki hafiz juga. Lu cari laki orang tak hafiz walaupun ustaz pun pakai hilang lah. Hafizah dia tu pakai tak ada lah. Nak kena baca kopi lagi, masak nasi lagi, masa mana nak mulang. Jaga anak lagi, pasal baju lagi. Kayak tak ada lah Timmy. Lu kalau cari suami kat dia hafiz, dia faham lah. Hafiz dia faham lah. Tak. Mana dia kena ada sehari-sehari tu kena ada masa 5 jam untuk nak penderah balik tu. Nak ingat balik tu. Kalau tak ingat, kalau tak penderah balik pakai lupa dah. Tak terah ayat-ayat surah-surah penting pun kalau kita tak ingat balik lupa dia ni. Wah. Tu pesan untuk guru. Dia kata kalau boleh ayah yang hantar anak tahfidz tu ubah habis tanah dekat anak tu. 10 relung tanah ubah kat anak tu. Sebab apa? Nanti dia besar dia tak ada kerja dah. Kalau dia kerja pakai hilang hafid dia. Bagilah tanah ada 10 relung tu. Boleh dah sewa dapat duit ke dah. Tak. Kalau biar dia kerja lain pakai lupa. Habis tu ustaz tak tahu apa nak hantar lah anak lah tahfidz tu. Bukan nak kata tahfidz tak bagus. Tahfidz tu bagus. Tak. Tahfidz tu bagus. Tapi kena beringat. Kita kena plan untuk anak kita yang kita hantar tahfidz tu buka mak tahfidz. Jangan nak bagi orang tak hafid Quran pergi buka hafid Quran. Sebab apa? Sebab nak cari duit. Jadi platform untuk nak cari derma. Habis tu ustaz buka pondok tak ada derma kat orang, biar-biarlah. Yang orang kata macam-macam. Sebab apa? Kita tak perlu duit. Pondok kita tak perlu duit. Tak. Sebab apa? Tak ada gaji. Tak ada gaji.
ngajak free, ikhlas. Tu baru dia panggil hamlatut syar'i. Kama taqaddama at-tanbih alaihi fatanabbah. Kama taqaddama, seperti mana telah terdahulu, si barang yang telah terdahulu at-tanbihu oleh penjagaan alaihi ala ma tu kena di atas. Masalah apa ni? Masalah pasal apa mengguna istilah syar'an. Pada tarikh ni guna syar'an, tak guna istilahan. Perbahasan ni dah muhasyi dia kata lepas dah, bahas dah dulu. Kalau kitab ustaz ni muka surat berapa dulu ni? Muka surat 19. Kalau kita hangpa tak tahulah. Pada masalah perbahasan apa? Perbahasan ta'rif fiqh tu. Al-fiqhu huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Tang tu. Lepas tu dalam tu muhasyi ada bahas tentang istilahan dengan syar'an tu. Kalau kita ustaz muka surat 19. Jumpa tak? Cari tang tu. Tang masalah tu, tang al-fiqhu. Pada tarikh al-fiqhu apa dia tang ni? Mana dia? Tang tarikh apa? Tarikh tam mukadimah tu lah. Wa ala alihi at-tahirina. Lepas tu wa ala sahabatihi ajma'in. Ada. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi. Jumpa tak? Cari tang tu, tengok tang kurungan tu. Kurungan tu dia sebut sa'alani ba'dul asdiqai. Jumpa tak? Ala mazhabil imam syafi'i tu. Sebelum tu. Jumpa tak? Tak jumpa? Baca pada awal. Jadi pada awal. Baca tang wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin huwa bil hamzi wa tarkihi insanun awha ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidan wal ma'na yunshi'u salata wassalama alaihi wa Muhammadun alamun manqulun min ismin maf'ulil mudhafil aini wan nabiyyu badalun minhu aw atfu bayanin alaihi wa ala alihi at-tahirina hum kama qala asy-syafi'i aqaribuhu. Jumpa tak? Tak jumpa lagi. Baca pada mula tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Surat 33. Hak fil fiqhi tu. Tengok tadi sebut tentang fil fiqhi. An a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafzu wa kasura ma'nahu fil fiqhi. Jumpa ikhwan. Lepas tu huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil al-amaliyati al-muktasabu. Jumpa. Tengok belah dalam. Tang qauluhu wastilahan. Jumpa. Lepas tu bawah tu ada qauluhu al-ilmu. Jumpa. Qauluhu al-ilmu. Jumpa. Naik atas sikit. Waqad yu'abbaruna biqaulihim syar'an fi mastalaha 'alal fuqaha min haitsu innahum hamalatus syar'i kama qala Sibramul Lasi. Jumpa. Tu tanda.
Tanda muka surat apa pada kata apa? Atau kama taqaddama. Kama taqaddamat tanbih alaihi fatanabbah. Maka ambil beringat sikit. Boleh? Boleh? Qawlu fa fiha tafasiru kasiratun. Qawluhu fa fiha tafasiru kasiratun. Boleh? Habis lagi? Al-fa' waqi'atun fi jawabi amma. Fa pada kata fa-fiha tu. Fa-fiha, fa tu jatuh pada jawab amma. Amma syar' wa amma syar'an fa fiha. Fa tu jawab amma dia bagi. Wal jar wal majrur, dan jar majrur. Fi tu jar, ha tu majrur. Khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Tafasiru yamna'u sarfi. Perkataan tafasir ni menegah daripada tanwin. Dia panggil ismul lazila yang surah bi sighati muntahal jumu'. Ilat dia sirah muntahal jumuk. Mafa'ilun, mafa'ilu dengan mafa'ilu. Tak? Ni atas wazan mafa'ilu. Mubtada'un muakhirun, jadi mubtada muakhir. Tafasiru tu mubtada muakhir. Fiha tu ta'alluq mazhuf khabar muqaddam. Fi tu. Lepas tu wal jumlatu, jumlah ni lah, jumlah fafiyah tafasiru jawabu amma. Dia panggil jawab amma. Fahiyah, maka ia amma ni kamahma, seperti lafaz mahma. Kama qala Ibn Malik, amma kamahma yaku min syai'in wa fali tilwi ya wujuban ulifa. Tak mahu urai lah ni. Ni kena ngaji alpiah lah ni. Okay, turun sikit jumpa dah wa'lam. Jumpa tak? Turun sikit wa'lam. Nak langkau sikit. Dia perbahasa dia panjang, malam-malam bahar dah. Wa'lam. Jumpa tak? Turun sikit wa'lam. Jumpa semua. Jumpa tak? Turun berapa baris? Kalau kita ustaz ni turun 1, 2, 3, 4 baris. Wa'lam. Tanda je tu buat matlak. Ni tempat yang perlu kita peka ni. Annahum, wa'lam, ketahuilah, annahum, bahwasanya qassamu, membahagi oleh mereka itu fuqaha at-taharata, akan taharah ni ila ainiyatin wa hukmiyatin, kepada taharah ainiyah dan taharah hukmiyah. Bila kita ngaji kitab besar sikit, perbahasan dia tu luas lah. Itu jadi panjang perbahasan tu, jadi besar kitab tu. Ni ambil perhatian ni tanda. Baik, taharah ada dua, taharah ainiyah dengan taharah hukmiyah. Begitu juga najis, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah dah. Ini taharah ni. Fal ainiyatu, maka ainiyah
ainiyah, mana taharah ainiyah, fal ainiyah tu di fat taharatul ainiyah tu hiya, taharah ainiyah ni apa dia? Hiya ialah allati taharah yang lam tujawiz, yang tidak melampaui, yang tidak melarat, yang tak melarat, tak melampaui, tak melarat. Mahalla hululi mujibihi, pada tempat lalu, tempat terletak mujibihi, yang mewajibkannya, yang mewajibkan taharah. Apa dia perkara yang mewajibkan taharah? Apa dia perkara yang mewajibkan bersih? Apa dia? Najis lah. Contoh dia kata kita berak lah, kita berak. Bila kita berak, kita berak, keluarlah dah, keluar tai. Lepas tu tai tu lekat di mana? Lekatlah di punggung kita tu, di halaqah tu dubur tu. Tu. Tu dia panggil mujibut taharah. Faham? Okey. Najis hak kena di halaqah kita tu, dia kena kita kena tang punggung kita tu lah, tang kat lubang tu. Kalau kita bangkit, dia kena papan punggung tu, belah dalam tu. Tu dia panggil mahalla hululi mujibiha. Kalau macam kita tangan kita kena taik burung, contoh taik ayam, kena tahu nak, kena tang lengan ni, kena setumpuk tang tu. Tu tempat kena najis. Tu mana mahalla hululi mujibiha, taik itu, taik burung tu ataupun taik ayam tu. Tu dia panggil taharah ainiyah, mana kebersih ain, mana kita bersihkan tempat kena taik kita tadi ni, kena taik ayam tu di lengan kita ataupun di punggung kita, di lubang punggung kita tu, kita basuh tu tak melampaui tempat lain kecuali kena pada tempat tu. Contoh dia kataharatin najasati, seperti membersih najis. Fa inna, maka bahasanya taharatun najis ni la tatajawazu, ai la tata'adda, tidak melarat, tidak menjangkau, tidak melarat, al mahalla, pada tempat, allazi halla fi, yang terkena padanya, pada tempat tu, mujibuha, akan mujibnya, akan najis itu. Yang mewajibkan basuh tu ialah najis. Wa huwa mujib tu an-najasatu. Macam mana? Iz la yajibu, kerana tidak wajib ghaslu ghairi mahalliha, membasuh lain daripada tempatnya. Maknanya bila kita berak, kita berak lah ataupun kita kencing, yang kencing kena tang tu lah, kita pun kena tang jumpa tu lah. Nak basuh tang mana? Basuh tang tempat kena najis tu. Dia tak melarat sampai basuh satu badan tak. Tu dia panggil taharah ainiyah. Wal hukmiyatu hiya allati jawazat mahallahu li mujibiha. Dan taharah hukmiyah ialah taharah yang melarat, yang melampaui basuh tu. Mahallahu li mujibiha, tempat terkena, tempat terletak mujibiha, yang mewajibkan taharah. Contoh dia kal wudu, seperti wudu. Fa innahu, maka bahasanya wudu ni tajawaza, melampaui, ai ta'adda, melampaui, melarat, al mahalla, akan tempat ni, pada tempat, allazi halla fi, yang terkena padanya, mujibuha, oleh perkara yang mewajibkannya, akan wajib taharah basuh tu. Apa dia? Mujibuha tu huwa mujibuha tu khuruju syai'in min ahadis sabilaini, masalan, iaitu keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, dubur dengan kubul. Dubur dengan kubul, faham nah? Dubur dengan kubul nah, tak ada hurai dah. Kalau hurai ada bahasa pelik lagi. Bahasa uduh lagi, bahasa dia tak elok. Contohnya, masalan, kerana la yaktasiru, tiada terbatas, la yaktasir, tidak terbatas, ala ghusli zalikal mahalli,
di atas membasuh tempat demikian tempat itu, mana tak terbatas di atas basuh tempat tu, mana tak memadah. Bila wuduk, bila kita kata kita kentut, contoh, kita kentut, tak, kita berak, hak basuh najis itu dia panggil taharah ainiyah. Bila kita nak ambil wuduk, bila kita kentut, perkara yang mewajibkan wuduk tu kentut tu lah, maka kita pun kena basuh lah hadas kita tu, kena suci hadas. Lepas tu suci tak mana? Suci tak mana? Kita ambil wuduk tu dia melampaui, dia tak terbatas di atas basuh tepat benar-benar kita kencing. Kita kencing tu dia tak memada, tak terhingga dengan kita basuh apa kemaluan kita tu. Dia melarat, kena basuh apa lagi? Kena basuh bal wajaba ghuslul a'dha'i al-ma'rufati. Bahkan dia melarat, wajib kena basuh anggota yang dah kita makruf dah. Boleh? Kena basuh muka, padahal kencing. Tapi muka kena basuh, tangan sampai siku kena basuh, kepala kena sapu, kaki kena basuh. Tu dia panggil apa? Taharah hukmiyah dia panggil. Tak memadai kita basuh kemaluan kita saja. Nampak? Kena basuh hal lain lagi. Tu. Habis. Lagu 12 dah. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Jelas kat ni. Bila kita baca Syiah ni dia lambat je lah. Minha qauluhum wallahu a'lam. Dalam berhabis ke dalam? Mana? Tadi ni fafiha tafasiru ay ta'arifu. Takdir gitu. Fafiha tafasiru kasiratun ay ta'arifu. Kasiratun tu sifat pada tafasiru. Na'at. Tafsir, pada tafsir ta'rif. Ta'arifu beberapa ta'rif. Padanya pada nazafah, pada syarak ni ada banyak ta'rif. Mana gitu? Ada banyak ta'rif. Setengah daripadanya minha sebahagiannya qauluhum fi'lu ma tustabahu bi shalah. Ila akhir. Allahu alam. Ada soalan? Itu minggu depan pula lah, no? اللهم افتح علينا فتوح العارفين وأوسع أرزاقنا ونور قلوبنا وصدورنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.